Okay, hari ni saya nak petik cili saya ni kawan Jom kita tengok dapat berapa. Kita petik cili api. Okey, kita bermula pada pokok yang pertama Ni sejarah kawan. Hari ni sejarah petik. Petik cili kawan. Nampak tu buah dia. Okey, petik guna gunting supaya tak rosak. Ni sebiji. Okey, yang masih kecil saya biarkan. Dah dapat 7 biji kawan. Okey, sekarang kita petik cili pokok yang kedua. Ni kawan. Satu. Tu hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni hasil yang kawan. Jadilah. Ada 14 biji rasanya ni. So ada satu pokok lagi. Jom kita petik Ni pokok yang di belakang dapur saya. Okay, ni cili di belakang dapur saya kawan. Yang rimbunnya yang dekat pokok bunga raya ni kawan. Subhanallah, cantik bunga raya. So dia sebenarnya banyak buah dia. Ni 1, 2, 3, 4. Cari yang paling besar je kawan. Kecil tu biar dia membesar lagi. Ni ada 5. Dan di belakang tu masih ada sikit-sikit lagi bena dia. Bukan bena, whitefly Di sini ada sebiji kawan petik kawan. Dan ini saya jumpa tips ni di Facebook kawan. So saya pun try lah gantung aluminium foil ni kawan, ikat macam ni. Kononnya nak bagi whitefly tu lari lah. Tapi saya tak tahu macam mana berkesan ke tak. Ni ikhtiar sajalah yang kawan. Mungkin saya kena gantung lebih pada satu untuk satu pokok ni. Sebab satu pokok ni besar. So kena buat 2 atau 3 lagi macam ni. Okay, ni pokok ni ambil satu kawan. Kecil lagi sebenarnya.
Kecil lagi kawan ya. Okey, dah nak ambil di pokok ni. Walaupun satu pokok tu ada sikit, pakai tangan kawan ya. Tapi kita kumpul-kumpul jadi banyak lah kawan ya. Okey, ni 3. Ambil buah yang besar-besar je. Yang kecil tu dia biar dia membesar dulu. Ini satu lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, ni hasil petik cili hari ni kawan. Jadilah tu. Hari ni nak rasa pedas ke tak pedas cili tanaman sendiri ni kawan. Subhanallah, alhamdulillah. Okey kawan, ni kacang panjang yang saya simpan hasil pada pokok sendiri tu semuanya ada 11 kawan. Dan ni cili api, cili kampung yang saya petik hari ni pada pokok. Ada berapa pokok tadi saya kumpul-kumpul. Inilah hasil kawan. So hari ni saya nak goreng kacang panjang ni bersama bendi menggunakan cili pada tanaman sendiri. Nak tengok pedas ke tak kawan. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, ni kacang panjang saya dah potong pendek kawan. Dan juga bendi ni sekali ya. Okey, dan ini bahan-bahan bumbu dia. Bawang besar separuh, bawang putih 2 ulas, ikan bilis dan juga cili api tu. Dan cili api tu saya tak habiskan, ada lagi balance 8 biji. Tak nak pedas sangat ya. So kita tumbuk lah. Tumbuk-tumbuk kasar bahan-bahan ni kawan. Okey, bumbu pun dah siap. Dan kacang kita pun dah ready. Jom kita masak kawan. First, tuang minyak secukupnya untuk menumis. Buka api. Okey, kita tumiskan bahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Garam. Dan perisa kita suka kawan ya. Okey, bila bawang kita ni dah agak layu, kita masukkan air. Dan tunggu air tu mendidih. Okey, kemudian masukkan kacang dan juga bendi kita tu. Okey, dah masaklah sehingga dia lembut kawan. So, saya potong cili merah bagi dia cantik sikit kawan. Tunggu kacang ni sedikit lembut, barulah kita tutup. Okey, dah masak dan tutup api. Kacang panjang. Inilah hasil kacang panjang dari kebun dan juga cili dari kebun kawan. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai nak rasa kawan.
Okay, ini saya buat masak lemak ikan temedung lengan kawan ya. Saya gunakan cili lebihan tu tadi, lebihan pada kebun tu tadi, dan campur dengan cili merah ni memang sedap kawan ya, terangkat ni. So saya biar je warna orange macam ni. Tak nak letak kunyit, biar ada warna macam ni kawan. Dan saya akan ambil pucuk kencur ataupun cekor. Okay, nak masukkan dalam tu kawan. Okay, ni pucuk kencur saya ataupun cekor saya kawan. So potong kecil-kecil lah. Saya ambil 10 helai kawan. Okay, dan tabur dalam masakan kita. Subhanallah. Memang terangkat ni kawan. Okay, dah masak, tutup api. Subhanallah. Tak boleh lasak sangat ya, sebab ni ikan kukus. Dia mudah hancur kawan. So dah boleh dihidangkan. Alhamdulillah. So kita tuanglah ke dalam mangkuk kita.